Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Hari ini saya nak bercerita tentang sekolah di Malaysia. Cerita dari segi apa? Nak cerita dari segi pakaian. Kalau korang perasan, di Malaysia ni kan setiap sekolah, tak kisahlah sekolah rendah ke, prasekolah ke, ataupun sekolah menengah kan, semuanya diwajibkan pakai tudung. Murid Islam lah ya. Kalau bukan Islam, janganlah pakai tudung pula. Okey. Semuanya diwajibkan. Mana-mana sekolah di bawah KPM, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia, semuanya kena pakai tudung. Tak kisahlah baru 4 tahun ke 5 tahun ke, pakai juga. Dan contoh kalau start sekolah, time umur 4 tahun prasekolah. Prasekolah 5 tahun. Contoh start sekolah, dari prasekolah umur 5 tahun sampai habis SPM umur 17 tahun. That's mean selagi kita sekolah kerajaan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, kita kena pakai. Bukan kena lah, tapi memang wajib pakai. Tak boleh kata tak nak. Kalau tak nak tu pergilah cari sekolah swasta mana. Tapi kat Malaysia ni sekolah swasta bukan jenis macam sebulan murah-murah, bukan. Dia 1 tahun package and harganya mahal lah ya. Jadi kita macam orang biasa ni, kita tak boleh lah. Kecuali kalau betul-betul ada pangkat Datuk Datin, yang tu boleh lah. Dalam video ni kalau korang tengah nampak, sebenarnya saya pergi hari sukan sekolah ataupun KOT lah. Okay. Saya pergi ni sebab anak jiran saya masuk, jadi alang-alang kita datang tengok dia. Sebab Mama dia kata, Mela tengok anak dia kan nak buat lagu tu, kita pun ikutlah sekali. Saya nampak adik-adik kat sini kan, ya Allah, semua ni sangat-sangat bersemangat. Okey, semua kreatif, pandai. Lepas tu semua comel-comel. Yang paling penting, diorang tak malu sangat tau. Ini yang kita nakkan sekarang ni. Sebab kebanyakan, kan, dulu kalau kita depan-depan orang ramai, parents macam ni, malu. Tapi diorang tak, ya. Kira sangat-sangat hebat lah. Okey, cakap pasal pakaian tadi, kalau korang nampak dalam video ni sekalipun, semua pakai tudung. Dalam acara pembarisan ni, ada budak yang baru umur 10 tahun, 11 tahun dan juga 12 tahun. Tapi, kalau kita tengok umur, mesti kita akan kata, lah, kecil lagi. Tapi, tengok arahan pendidikan, selalu kita panggil pendidikan lah, tak panggil lah KPM tu kita panggil pendidikan je. Tengok arahan pendidikan, kena pakai. Okey, parents ada yang nak mengadu, nak komplain. Tak boleh sebab mana ada orang tak boleh pakai tudung nak kata anak dia panas. Bukan anak dia seorang pakai kan, semua pakai. Lagipun saya suka dengan usaha KPM yang satu ni. Usaha ni dah berlanjutan dari dulu saya kecil sampai saya habis sekolah. Lepas tu generasi seterusnya semua kena pakai. Kenapa? Kenapa start time umur 5 tahun? Sebab kalau kita start, kita kata macam, tunggu dia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Okey, kita, contohlah kalau kita sebagai parents, kita akan suruh tunggu. Okey, and then lama-lama nanti, kita sudah pakai tudung time umur 12 tahun. Lepas tu dia akan mulalah berbagai alasan. Tak boleh lah, panas lah, itulah, inilah. That's why orang kata melentur bulu biarlah dari rebungnya. Pastikan budak tu kecil, barulah lagi senang kita nak didik kan. Tak adalah susah sangat. Okey? Jadi, sambil-sambil tengok persembahan ni, korang dengar lah ya, saya cerita sedikit. Saya pernah ternampak satu video, negara mana saya tak sebut lah, tapi negara Asia Tenggara ni juga. Diorang kalau habis SPM, bukan SPM, tapi macam dah habis sekolah lah, ada bukan graduate tu untuk universiti. Tapi habis sekolah lah. Kira habis sekolah, tingkatan 5 gitu. Diorang sama macam mana? Korang tahu tak? Diorang main air, sembah-sembah air. Diorang main macam tu. Sedangkan kita punya ni, maybe adalah setengah yang diorang akan conteng baju. Tapi kebanyakannya sujud syukur lepas dapat result SPM. Sebab rasa bersyukur. Syukur sangat sebab Allah dah bagi. Saya bukan nak judge ke apa. Cuma nak kata yang Alhamdulillah. Hasil usaha KPM yang satu ini. Lihatlah kemenjadian murid-murid sekarang ni. Sangat-sangat bagus ya. Sangat-sangat. Baju kalau hari Ahad selalunya kan. Hari Ahad atau Isnin diorang kena pakai uniform sekolah.
Uniform sekolah tu macam mana? Uniform tu baju kurung putih, kain, macam sekolah rendah, diorang kena pakai colour biru pekat, dark blue. Kalau sekolah menengah, dia lebih kepada baby blue gitulah, tapi terang sikit. Biru muda lah kiranya. Okay. And then tudung. Tudung pun kena tudung putih. Tak boleh nak kata, tanah lah saya tak suka tudung colour putih. Nak tudung colour pink lah. Tak boleh, tak boleh. Peraturan is peraturan ya. Tapi lain lah kalau dia ada jawatan pengawas ke apa-apa ke. Yang tu baju dia maybe colour lain. Tapi design tetap sama. Tak ada corak, tak ada apa-apa. Baju korang biasa cuma colour je yang berubah. Macam pengawas sekolah biru, pengawas library, purple. Dia macam tu. Tapi dia lebih kurang je ya. Nak tahu tak? Kenapa saya puji KPM untuk langkah dia yang satu ni? Sebab first, peraturan. Murid-murid dapat tahu peraturan tu macam mana. Macam mana kita kena patuhi peraturan. Sebab apa? Sebab dari kecil dah diajar. Jadi, bila budak dari kecil-kecil dah pandai, dah faham dah apa itu peraturan. Jadi, bila diorang besar, diorang akan mematuhi peraturan lah kan. Peraturan ni sangat-sangat penting untuk sesebuah negara. Bukan penting untuk ibu bapa je. Tapi penting untuk seluruh negara. Bila seseorang itu tahu peraturan, dia akan kurang melakukan jenayah. Tahu. Jadi bila dia kurang melakukan jenayah, negara akan menjadi semakin aman dan damai lah. Tak ada dah sebarang jenis kes-kes membunuh ke, meragut ke. Semua tu tak akan berlaku. Itulah pentingnya semua orang mematuhi peraturan. Peraturan ni bukan saja-saja je negara buat. Tapi nak bagi negara kita ni menjadi semakin aman dan damai. Kalau kita mematuhi peraturan, kita juga yang dapat untungnya. Bukan orang lain kan. Kita yang mematuhi, kita yang dapat untung. Jadi, kesimpulan dekat video ni, simple. Kalau korang rasa kita ni yang dah besar ni kan ada yang kata panas lah pakai tudung, panas lah semua itu. Tak, jangan fikir macam tu. Budak-budak yang baru 5 tahun, 6 tahun pun dah kena pakai. Kita yang dah besar ni takkanlah nak bagi alasan macam tu kot. Tak boleh kan. Bagi saya sangat-sangat kagum dengan diorang ni. Cuma ni dulu masa saya kata zaman mamak saya lah kan dulu. Waktu tu tak ada lagi peraturan yang kena pakai tudung. Okay? Bebas lah nak pakai yang macam skirt budak non-Muslim pakai tu ke ikut suka hati. Tapi sekarang ni tak ya. Sejak saya pergi sekolah, semua tu habis sekolah dan ni peraturan dah diubah. Jadi kalau kat video ni adalah yang macam-macam lah. Lain yang tengok, yang dah berumur kan. Maybe dulu lain, sekarang ni lain ya. Kira bagus lah. Salah satu langkah bijak yang KPM buat untuk menjadikan agama Islam ni sebuah agama yang bagus. Malaysia negara Islam, jadi peraturannya of course lah berlandaskan Islam. Jadi okeylah semua. Sampai sini je video kita untuk kali ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.